Pagi-pagi, selamat pagi. Okay, so hari ni 7 bulan 1 dan aku masih belum lagi dapat lesen untuk 2026. Memang teruk gila. Memang lambat betul lah. Sebab tahun lepas pun 7 bulan 1 juga lesen 2026 baru kan. Okay, kita tengok. So sekarang 8.26. Tengok sini 8.26. Aku baru nak keluar dan hujan lah sekarang ni. Gerimis. Tapi aku tetap gasak juga. Gerimis pun gerimis lah. Yang penting aku boleh mancing. Aku boleh menikmati lah hari cuti aku. Sebenarnya aku je malam. Jalan je lah kan. Apa, jom luncur. Okay, so set untuk hari ni Drift Grandmaster 2 Rock Park Rock 410 LB lah. Ni bak join ni. Rock ni bak join bukan one piece. Nampak ni. Okay, so reel daripada Daiwa Salamandura SVTW. Ni size 103 tapi shallow spool aku custom dengan spool Tatula. Tukar inductor Salamandura. Okay, so tali Shimano Power Pro. Yang ini V1 lah, bukan V2. Okay, leader daripada Seahawk. So umpan untuk hari ni leader 15 LB tali 10 LB, leader 15 LB. So umpan yang kita pakai hari ni SP Super Baby Pedal Pop daripada Ozmi dan hook daripada Spylure Riau Indonesia. Ni pun tak hanya lagi dua-dua ni. Jom kita try dulu. Tengok macam mana. Mari, bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Oh. Hampir. Okey, balingan demi balingan. Tapi semuanya hampa guys. Memang tak ada satu pun yang ambil. Tapi aku tak putus asa, aku teruskan juga. Sepanjang parit ni aku jelajah kampung ni. Aku terjah segala parit-parit tepi ni. Aku baling terus guys. Aku tak putus asa. Tak ada pun aku baling juga. Aku baling sampai ada. Dan pula aku nak baling, nak skill pump. Aduh, makan bihun bersila mat. Sampailah aku jumpa satu parit yang gacor. Korang kena tengok ni guys. Hei, geram lah aku. Besar tu. Kan? Alhamdulillah strike. Alhamdulillah. Kena juga akhirnya. Akhirnya kat luar.
Padu tapi tak tembus. Nasib baik. Aduh. Macam kena mata pun ada. Tengok tak lucut baik umpan ni daripada dia punya ni. Tak kena mata, tak kena. Tengok hook ni tak lucut baik. Tak lucut. Bila sentak aruan selalu kan kita sentakkan dia pop ternaik dari sini. SP tu ni tak ada. Kadang-kadang turun ke bawah, ni tak ada. Ni cantik ni SP takkan mudah koyak lepas ni. Mudah bagus je hook ni. Baik dah release. Mama. Terima kasih. Padu lah kau ni Kau main garang lagi kau Renew lesson. Tak ada gambar lagi. Okay, terima kasih sebab sambar umpan saya. Bye. Kat tempat ni terlampau sempit guys So aku terpaksa keluarkan skill-skill dewa guys. Korang kena tengok macam mana ikan ni makan. Size. Ini size idaman. Tak ambil sekilo ni. Ini size. Halus je letup. Motor pun tak mati lagi. Ini size. Piu. Kata ni. Bukan. Pakai umpan tipu. Apa? Ya kata palsu tu. Tu dia. Besar. Dulu besar-besar sini deh, tapi sini. Salah dia ada korek dah hilang. Dia lari-lari kan? Tapi daerah sini juga. Daerah sini juga. Ini dia saiz idaman. Besar. Ini sampai ujung dia ada selalu. Selalu dia ada. Tapi tadi sudah korek parit dia dah nampak hilang. Dia dah lari lah. Ini sampai ujung. Cuba tengok tepi-tepi ni awak kan. Ya. Ni dah tahu ada kan. Iyalah. Ada joki. Apa nanti kalau tanya saya cakap Waden Cakap Waden ni je. Okey. Kalau ada nama-nama tu Waden tu. Ini pun tengah ni pun ada nama tu saya. Okey. Terima kasih awak. Ni kau. Alhamdulillah. Dah ada kabel lah kat sini. Ni dia. Tu dia. Besar. Besar. Saya sedaman. Timbang. $635 gram. So dah. Ini pun saiz idaman. Nampak sama. Besar ikannya. Alhamdulillah. Saiz.
Okay guys, so jam pun kena pukul 10 1 minit. Aku pun dah puasa 2 ekor. Sebab kat sini nak dapat yang saiz macam ni bukan senang kan. Tak banyak belah-belah banting ni. Jadi aku dapat kebenaran daripada wak tu untuk mancing kat sini lah kan. Mungkin orang luar tak dapat. Alhamdulillah. Okay, so tu je untuk hari ni. Sekejap cari lighting sikit. Okay, okay, so tu mungkin tu je untuk hari ni. 2 ekor jadi lah untuk konten kali ni. Harap korang enjoy lah dengan konten ni. Lagipun aku dah jumpa spot ni, kira dah beruntung gila lah. Sebab spot-spot yang aku pergi sebelum ni kan, dah banyak spot semua dah kena gasak lah. Senang cerita dah kena teroka dengan orang. Senang cerita kalau orang sekarang dipanggil dah kena rogol. Senang cerita dah kena rogol. Okay, tu je lah untuk hari ni. So harap korang enjoy dengan video aku. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe guys. Sorry aku tak buat video macam ni. Aku buat video macam ni sebab aku nak letak konten untuk TikTok sekali. Oh cantik. Okay, so ini dia hasil untuk hari ni. Okay, untuk hari ni aku akan release balik ni lagi untuk kelestarian spot ni. Okay, mantap. Supaya aku boleh mancing lagi. Terpakai hook dia dulu. Aku tak bawa grip tau. Grip aku hilang. Jadi so ini dia keputusan daripada hook ni. Memang cun. Tak apa, esok kita try hook dalam pula. Hari ni nak try semua penat. Aku kerja malam je lagi. Nak kena rehat. Nampak? Tak. Jimat lah SP aku lepas ni. Confirm. Selagi tak putus lagi tu memang jimat lah. Jap. Release. Dua ekor ni. Besar ni. Supaya dia lagipun tak ada orang nak kan. Aku release lah. Kalau ada orang nak baru aku tapau. Terima kasih tau korang. Korang berdua. Bukan orang, korang. Terima kasih tau korang sebab beri kerjasama. Ni aku lepaskan kau balik. Nanti kau makan balik tau. Sebab memang tujuan aku nak buat video je ni. Okay, mantap. Besar. Besar. Secekak. Dah, bye. Ni tak nak balik ke?